Tanggal 22 April 2024 sempena Hari Bumi Sejarah tercipta di Pulau Pinang. Pulau Pinang berjaya menanam 1 juta pokok dalam satu hari, menjadikan inisiatif ini yang pertama seumpamanya di Malaysia. Kini, kejayaan luar biasa ini diabadikan dalam sebuah buku 1 juta pokok, satu hari, satu komuniti terbitan UUM Press. Buku tersebut dilancarkan secara rasmi oleh Tuan Yang Terutama Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak, Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang, dalam satu majlis gilang gemilang di Kompleks Convention, UUM Sintok. Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Amal Tuan Yang Terutama Pulau Pinang, Datuk Seri Senior Rosari Mohamad, menyifatkan buku ini sebagai satu pencapaian bermakna bukan sekadar dokumentasi, tetapi sumber rujukan untuk generasi akan datang. Lebih daripada 121,000 pelajar dari 338 sekolah terlibat. Puluhan ribu pokok ditanam dari gelam paya ke Limau Kasturi tanpa perlu peruntukan modal. Semuanya, hasil kerjasama pelbagai pihak merentas lapisan masyarakat, daerah, jawatan dan usia. Naib Chancellor UUM, Profesor Dato' Dr. Muhammad Fuad Sakdan, menekankan bahawa buku ini membawa mesej penting tentang kelestarian alam, kebersamaan komuniti, dan perjuangan bersama menangani perubahan iklim. Majlis ini turut menyaksikan penyerahan geran percetakan, sumbangan kepada Kelab Patriot, dan wakaf buku kepada Pusat Zakat dan Wakaf UUM. Simboliknya, sebatang pokok ditanam sebagai tanda harapan bahawa dari akar yang ditanam hari ini, tumbuh masa depan yang lebih hijau. Hadir sama, Timbalan Naib Chancellor, Akademik dan Antarabangsa, Profesor Dr. Mohd Azizuddin Mohasani, serta Timbalan Naib Chancellor, Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, Profesor Dr. Ahmad Martada Mohamed.